20 Mac 2025, satu perjumpaan melibatkan barisan pentadbir dan beberapa orang guru diadakan di bilik RBT SK Sungai Mekaris. Satu garapan idea perlu dikerahkan bagi menghasilkan kertas cadangan naik taraf infrastruktur sekolah ini dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan alumni. Justeru, satu kata sepakat diperoleh dalam merealisasikan impian sekolah ini. 24 Mac 2025, kertas cadangan ini telah dihantar ke Jabatan Pembangunan Wanita. Alhamdulillah, bagikan mimpi dalam mimpi, impian menjadi kenyataan. Jabatan Pembangunan Wanita telah memilih SK Sungai Mekaris sebagai sekolah angkat melalui program Sekolah Angkat Madani. 20 Mei 2025, bertempat di bilik gerakan SK Sungai Mekaris, pembentangan pertama dilaksanakan oleh Tuan Haji Mak Faisal bin Ahmad Jainid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Mekaris. Pembentangan ini meliputi 3 item utama, iaitu pembangunan infrastruktur bangunan, pembangunan infrastruktur sukan dan pembangunan dari segi pendigitalan pendidikan. Dana sebanyak RM100,000 akan disalurkan kepada sekolah ini. Pelaksanaan dana ini dijalankan seperti yang dirancang. Pembangunan infrastruktur bangunan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM46,000, meliputi pembinaan semula mini astaka sebanyak RM10,000. Astaka yang sebelum ini mendatangkan bahaya kepada murid-murid. Dengan pembinaan mini astaka ini, banyak aktiviti dapat dilaksanakan, terutama dalam menjayakan tamasya sukan tahunan. Proses baik pulih pintu pagar melibatkan kos sebanyak RM10,000, meliputi projek menukarkan pintu pagar utama dengan pintu pagar yang baru dan pintu kedua dibaik pulih pada bahagian roda yang rosak serta struktur pintu pagar tersebut. Seterusnya, peruntukan sebanyak RM15,000 diaktifkan bagi projek mengecat semula koridor bangunan Blok C yang menjadi muka hadapan bagi setiap aktiviti sekolah. Suasana ceria dan harmoni ini dapat menaikkan kembali semangat warga SK Sungai Mekaris secara tidak langsung. Pemasangan CCTV sebanyak 7 buah yang diletakkan di setiap blok mampu membantu mengawasi keselamatan murid dan seluruh warga sekolah. Pemasangan 4 buah spotlight yang dipasang pada hadapan pintu pagar utama, hadapan blok B, hadapan pejabat dan bahagian belakang blok C membantu menerangi kawasan yang selama ini agak suram dan mengundang bahaya. Pemasangan CCTV dan spotlight ini melibatkan kos sebanyak RM3,000. Bagi memudahkan murid-murid menempuh sesi pembelajaran yang lebih kondusif, Singki Makmal Sains dan Bilik Pendidikan Seni Visual dibaiki. Kos penyelenggaraan Singki di Bilik PSW dan Bina Semula Singki di Makmal Sains melibatkan perbelanjaan berjumlah RM5,000. Peruntukan sebanyak RM3,000 turut disalurkan untuk pembelian alatan siar raya yang membolehkan majlis-majlis rasmi diadakan dengan sempurna. Pembangunan infrastruktur sukan melibatkan kos sebanyak RM13,000. Infrastruktur sukan yang dipilih ialah pembelian mesin pitching dan peralatan softball yang melibatkan pembelian bola dan sarung tangan. Pembelian alatan softball ini melibatkan penggunaan wang sebanyak
ringgit Malaysia 7,000. Dengan adanya peralatan softball ini mampu melonjakkan pencapaian sekolah ini dalam membentuk kemenjadian murid. Dengan cara ini, ia mampu mengekalkan kecemerlangan sukan ini dan meletakkan sukan softball sebagai sukan kebitaraan sekolah ini. Softball cemerlang, sekolah terbilang. Selain itu, peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 3,000 turut disalurkan untuk pembangunan sukan bola baling, memandangkan bola baling merupakan sukan kebitaraan daerah Krian. Wang tersebut digunakan untuk pembelian 2 tiang gol bola baling. Bagi merealisasikan hasrat negara mewujudkan pembelajaran digital, dana Sekolah Angkat Madani ini turut memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 18,000 untuk membeli 10 buah TV, iaitu 9 buah TV bersaiz 50 inci dan sebuah TV 75 inci. 10 buah TV ini dipasang di ketiga-tiga prasekolah, surau, makmal sains, bilik RBT, bilik PSW, bilik muzik, bilik pemulihan dan di Dewan Seri Megat. Peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 14,000 disediakan bagi pembelian 30 buah tablet untuk memudahkan murid mengakses bahan pembelajaran interaktif, modul e-buku, aplikasi pendidikan dan sumber dalam talian secara fleksibel dan efektif. Bagi merealisasikan impian anak-anak SK Sungai Mekaris ini untuk turut menyertai pertandingan STEM, pihak sekolah telah memperuntukkan wang program Sekolah Angkat Madani ini sebanyak ringgit Malaysia 6,000. Pihak sekolah telah menggunakan wang tersebut untuk pembelian 3 buah drone pertandingan dan 3 buah robotik. Selain itu, bagi menyediakan murid-murid mengikuti pembelajaran yang kondusif, sebanyak 10 buah papan putih telah ditukar dengan yang baru. Papan putih ini ditukar memandangkan papan putih sedia ada mengalami kerosakan seperti calar dan tumpukan dakwat yang sukar dibersihkan. Dengan adanya peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 100,000 melalui projek Sekolah Angkat Madani ini, modal insan dapat dicana dengan baik dan prasarana sekolah lebih ceria. Pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan Jabatan Pembangunan Wanita yang membantu merealisasikan impian kami menjadi satu kenyataan. Terima kasih PMX. Terima kasih JPW.